Untuk menjimatkan bel air, wanita muda, pusingkan paip ke tahap minimum sampai meter air tak bergerak langsung. Barulah dia sanggup melepaskannya dengan reda. Namun, pada hari bel air diselesaikan, yang lain bayar beratus malah beribu. Xiaomi hanya membayar beberapa dolar. Mak Cik New 7 yuan dan 80 sen. Lebih daripada 7 yuan, bukan? Sedar bahawa pasti ada sesuatu yang tidak kena di tengah-tengah. Xiao Shuai cepat-cepat datang ke rumah Xiaomi untuk memeriksa. Tidak lama kemudian dia mendapati paip pihak lain bocor. Xiao Shuai menyangka Xiaomi cuai dan tidak menutupnya dengan betul. Jadi dia dengan baik hati mengetatkan paip untuknya. "Oh saya nampak paip awak bocor. Saya akan kacau untuk anda." Oh awak. Anda juga benar-benar menyusahkan. Bagaimana dengan setitik air jika hidung anda bocor? Ia boleh bocor baldi. Meter air itu masih tidak membaca. Selepas mendengar ini, Xiao Shuai terkejut dan tercengang. Namun, selepas wanita itu menghalaunya, kemudian dia cepat-cepat berlari ke dapur untuk makanan ringan tanpa henti. Hidup mengikut jangkaan. Saya nampak Xiaomi mula memulas paip ke tahap minimum semula.